Disebabkan dah lama sangat teringin nak makan aiskrim Oreo McFlurry daripada McD tu, so hari ni kita buat sendiri dekat rumah sebab lebih rendah gula and rendah kalori. Rezeki pula ada orang hadiahkan saya Ninja Creamy Ice Cream Maker ni. Aku doakan hang traffic light sentiasa hijau, masuk tandas tak payah beratok and touch and go sentiasa penuh, amin. Siap package, bagi sekali dengan resepi juga tau. Kalau ada ice cream maker ni, nak buat ikut healthy lifestyle kita pun mudah, custom untuk low sugar ataupun dairy free. So jom saya tunjuk tutorial. First kali kita perlukan base ice cream yang saya dah bekukan selama 24 jam. Tutupkan dia, masukkan dalam mesin and tekan je button on tu. Lepas tekan on, tinggal pilih je hampa nak mood ice cream yang apa and dia akan buat sendiri sebab dalam ni ada creamify technology and ada 6 jenis mood tau. Nak buat ice cream, smoothie ataupun milkshake pun boleh. Lepas ice cream tu dah creamy elok, bolehlah kita masukkan Oreo untuk kita nak mix in kan pula. Just masukkan macam biasa and tekan button mix in, dia akan campurkan semua sekali sampailah dapat tekstur. So dah siap, nanti saya nak cuba buat aiskrim high protein guna 2 bahan pula.